Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, hari ini bukan video biasa. Hari ini bercakap tentang nyawa, tentang kehilangan, tentang satu kesilapan di jalan raya yang berakhir dengan kematian. Lihat gambar ini. Kereta hancur, orang ramai berkumpul, dan di tengah tragedi ini, seorang penuntut universiti, seorang anak, seorang harapan keluarga telah pergi buat selama-lamanya. Penerangan kes menurut laporan awal, mangsa merupakan penuntut Yuniza. Ketika kejadian, mangsa difahamkan dalam perjalanan ke JPNT bagi menguruskan permit mengajar untuk menjalani latihan mengajar pada bulan Mac akan datang. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala mendahului segalanya. Sebuah kereta melanggar lampu isyarat merah dan merempuh kenderaan mangsa, menyebabkan mangsa kemalangan yang sangat dahsyat. Bukan calang-calang rempuhan, ini rempuhan yang merenggut nyawa. Bayangkan pagi itu mangsa keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, dengan harapan untuk menjadi pendidik dan dengan impian untuk membanggakan ibu dan ayah. Tiada siapa sangka itulah perjalanan terakhirnya. Ibu bapa menunggu kepulangan yang sampai hanyalah berita kematian. Sahabat menunggu mesej yang datang hanyalah kabar duka. Saya ingin bercakap secara terus terang kepada pemandu yang suka langgar lampu merah, kepada mereka yang anggap jalan raya tempat berlumba, kepada mereka yang rasa tak apa, sempat lagi. Inilah akibatnya. Lampu merah bukan hiasan, bukan cadangan. Ia adalah peringatan untuk berhenti demi nyawa manusia. Satu saat anda tak sabar, satu keluarga hilang anak. Sahabat-sahabat semua, tak ada siapa kebal di jalan raya. Tidak kira pelajar, pekerja, pemandu, e-hailing, Grab atau orang biasa. Ambil iktibar, jangan memandu ketika emosi. Jangan kejar masa sampai abaikan nyawa. Jangan anggap kemalangan takkan jadi pada aku. Kerana kematian tak pilih siapa. Saya ingin mencadangkan beberapa perkara. Yang pertama, pemandu patuhi undang-undang jalan raya. Yang kedua, ibu bapa pesan anak-anak sebelum keluar rumah. Yang ketiga, pihak berkuasa perketatkan penguasaan. Yang keempat, kita semua sebarkan kesedaran bukan kebencian. Biarlah tragedi ini menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi kita tengok kes ni berlaku pagi tadilah. Allahu Akbar. Kalau kita tengok tuan-tuan perempuan, tengok gambar yang berlaku tu, Allahu Akbar, sangat menyayat hati. Video ini bukan untuk nak cari salah siapa-siapa, nak kita sama-sama ambil iktibar. Jalan raya bukanlah tempat yang selamat dan kita kenalah memandu dengan berhemah, berhati-hati. Dan kita kena ada sifat toleransi, ataupun orang kata apa, Allahumma salli alaihi wasallam, ataupun kita kena mengalah. Kalau orang tu yang ada kenderaan besar, kita pula kecil, sepatutnya yang besar lah kena mengalah kan. Itulah cara dia, salah satunya. Dan kalau yang mana dahulu datang, beri dahulu kan. Common sense tu kena ada. Itulah common sense yang kita perlu terapkan di atas jalan raya kita. Kalau kita tengok di negara matahari terbit kan, dijemput kan, kalau ada kereta kenderaan yang memberi laluan kepada dia, dia akan bagi apa orang panggil, kalau dalam Inggerisnya double signal, isyarat berbalik, double signal. Dia memberi tanda terima kasih kepada orang yang memberi laluan itu. Dan kalau kita tengok, ada setengah tempat ada yang tekan horn. Horn ni bukannya maksud kita marah ataupun kita
menengking dia ataupun kita menegur secara kasar, ia adalah tanda amaran, tanda peringatan bahawa aku nak lalu situ. Aku nak lalu dulu, macam tu 2 kali aku nak lalu macam-macam lah kan. Tetapi di negara kita hari ni tidak diterapkan macam tu, dan malah menyangkakan kita marah pula orang tu. Allahu Akbar. Sedangkan dia hanya memberikan isyarat. Tak kisahlah kan di lampu isyarat, kalau macam kita terleka kan, waktu tu dah lampu dah hijau, kereta belakang horn kita, biasalah tu kan, itu tanda kita nak bagi kesedaran lah untuk kita supaya kita tidak leka. Dan janganlah baru satu saat hijau dah tekan horn kan, mungkin kawan tu baru nak tarik kan gear, ini kita dah sibuk, kita gelojoh. Memanglah semua orang nak cepat. Kalau kita nak cepat, kita keluarlah awal kan. Misal kata perjalanan kita lagi sejam kan, sejam perjalanan. Kalau kita nak sampai waktu sekian-sekian, keluarlah setengah jam awal daripada waktu yang sejam tu. Kita kenalah merancang, tapi kita hanya mampu merancang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancangan, insya-Allah. Jadi kita akhir kata, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah penuntut Tunisia ini. Al-Fatihah. Amin. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan semoga keluarganya diberi kekuatan. Jika anda rasa video ini bermanfaat, like, share dan subscribe channel ini, saluran ini, supaya lebih ramai sedar bahawa satu kelalaian boleh meragut segalanya. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.